Malaysia ni pakai permit apa ni boleh minta orang duit macam ni? Dia cuma 10 hari je melancong. Yelah melancong tapi guna permit pelancong lah ni. Lepas tu buat kutipan dekat stek ke rumah. Boleh ke? Satu video yang tular di media sosial telah mencetuskan perbincangan hangat dalam kalangan netizen, selepas didakwa melibatkan seorang individu warga asing yang memasuki Malaysia menggunakan pasport pelancong. Namun, apa yang menjadi perhatian utama orang ramai ialah dakwaan bahawa individu tersebut bukan sahaja berada di negara ini sebagai pelancong, tetapi juga didakwa melakukan kutipan wang daripada orang awam, termasuk memasuki kawasan rumah tanpa kebenaran. Situasi ini menimbulkan persoalan dalam kalangan masyarakat, bagaimana seorang individu yang masuk ke negara ini dengan status pelancong boleh terlibat dalam aktiviti seperti kutipan wang, sedangkan ia bukan tujuan asal lawatan pelancongan. Perkara ini sekaligus mengundang tanda tanya mengenai tahap pematuhan kepada syarat-syarat kemasukan, serta sejauh mana kawalan terhadap aktiviti warga asing sepanjang berada di negara ini. Bagaimanapun, setakat ini, tiada pengesahan rasmi dikeluarkan oleh pihak berkuasa berhubung kesahihan dakwaan tersebut mahupun status sebenar individu yang terlibat. Orang ramai dinasihatkan agar tidak membuat sebarang spekulasi dan memberi ruang kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan bagi mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Itu 10 hari dia guna melancong. Masuk Malaysia ni pakai permit apa ni boleh minta orang duit macam ni? Dia cuma 10 hari je melancong. Yelah melancong tapi guna permit pelancong lah ni. Lepas tu buat kutipan dekat stek ke rumah. Boleh ke? Bukan, awak main itu pun tak betul. Awak sebagai pelancong. Habis awak buat macam ni betul tak? Faham tak saya cakap? Kamu faham tak? Kamu Indonesia punya orang. Kamu masuk Malaysia pakai permit apa? Sebulan. Ya, permit apa? Melancong. Pelancong. Tapi kamu buat kerja macam ni boleh ke? Boleh tak saya cakap? Kamu tak faham? Kamu orang Indonesia, masuk Malaysia pakai permit pelancong. Lepas tu pergi rumah orang minta duit semua, boleh ke? Bukan, saya faham. Tapi macam ni cara betul ke? Awak punya cara ni betul tak buat macam ni? Bukan, maksud saya, awak masuk Malaysia ni pakai permit pelancong, tapi awak pergi ke rumah orang minta orang duit, mana ada betul? Tak betul. Lepas tu awak masuk rumah orang terus masuk je, mana boleh? Ya, saya tak cakap pun suruh masuk. Kan? Dah awak keluar. Awak masuk rumah saya pun macam ni saja, mana boleh? Kan? Saya pun tak izin awak masuk rumah saya. Kalau saya tak ada rumah, awak masuk dalam rumah terus. Ya, kalau saya tak ada rumah, awak masuk dalam rumah terus lah. Kan? Mana boleh macam ni? Boleh? Tak boleh? Ada awak pergi balik. Tak boleh buat macam ni.